Ramai yang kata kalau nak makan makanan Korea kena mari dekat Fast Kitchen. Jom kita masuk. Kita nak order ni Robaki cheese, best seller kat sini. Dalam ni ada banyak lauk, ada sausage, ada mushroom, tteokbokki. Next, Ellie order spaghetti salted egg Korean chicken. Tengoklah tu, creamy molek. Yang dia crunchy-crunchy. No. Korean chicken dia pula banyak. Ellie recommend sangat korang order this one. Ni beef bibimbap kaya dengan lauk. Ni kena gaul dulu. Daging dia banyak. Lapar nak makan nasi, boleh order nasi lamb grill. Tengoklah tu kambing dia lembut. And banyak lagi lah menu yang korang kena try. Ellie suka makan dekat Fast Kitchen ni sebab makanan dia sedap dan sesuai dengan tekak Melayu kita. For dessert, of course kena order bingsu Fast Kalau Kitchen. kita punya bingsu tengok tu gebu-gebas. Ellie mari sini nak teranin lah. Bingsu yang terlembut, tersedap di Kota Baru ni. Ni Ellie pilih bingsu mango. Wow, lembut gila. Bismillah. Sedap, lembut dia terus cair dalam mulut. Mari Fast Kitchen kalau tak try ni, rugi. So korang yang selalu datang Fast Kitchen tu, cuba share sikit selalu order apa kat sini. Ellie nak repeat mulut ni. Jangan lupa follow Ellie. Apa lagi? Jom kita.